Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surah Dawiyah binti Zaini. Jadi pada tugasan 2 kali ini bagi kursus BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, saya akan menelusuri kritikan terhadap hasil karya sastera yang telah dipilih. Jadi, kita masuk kepada pengenalan tentang karya yang telah dipilih. Karya ini berjudul Masyarakat Oh Masyarakat yang ditulis oleh Nazil Hashim Muhammad. Karya ini mempunyai beberapa tajuk cerita, tetapi saya hanya akan kritik 2 tajuk sahaja, iaitu tajuk Ayah dan Munafik. Jadi karya sastera yang dipilih ini berkategori dewasa. Hal ini kerana tema-tema di dalam karya tersebut mempunyai tema seperti politik, kepimpinan, nilai masyarakat yang kebiasaannya dibincangkan secara lebih mendalam dalam karya dewasa. Jadi oleh itu saya simpulkan bahawa buku ini bukan sahaja mengetengahkan unsur kekeluargaan, tapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial dan pemikiran yang lebih luas. Jadi ianya sesuai untuk pembaca dewasa atau umum berbanding dengan pembaca-pembaca untuk remaja. Jadi mari kita telusuri analisis tematik karya ini. Jadi terdapat 2 sinopsis yang saya akan perjelaskan. Sinopsis kisah pertama berjudul Ayah. Maria sering disindir rakan-rakannya kerana tidak dihantar ke sekolah dengan kereta walaupun keluarganya memilikinya, sehingga menimbulkan persoalan dalam dirinya. Dia teringat penjelasan ibunya bahawa ayahnya bekerja jauh dan jarang pulang, yang menyebabkan Maria tidak berpeluang bermanja atau meluahkan kasih sayang. Apabila dia bertanya, ibunya cuba menafikan hakikat sebenar demi mengelakkan fitnah, sedangkan sebenarnya ibu bapanya telah bercerai dan ayahnya telah berkahwin lain. Walaupun begitu, ayahnya masih bertanggungjawab memberi nafkah, namun hanya mampu pulang sekali-sekala untuk menjenguknya. Jadi, sinopsis ini memperlihatkan unsur karya sastera dewasa melalui pengangkatan konflik keluarga yang kompleks dan realistik, khususnya isu perceraian, hubungan terputus antara anak dan bapa serta tekanan emosi yang dialami oleh Maria sendiri. Sindiran rakan-rakan pula mencerminkan realiti sosial masyarakat terhadap latar belakang keluarga, manakala tindakan ibu menyembunyikan kebenaran menunjukkan tema perlindungan maruah dan pengorbanan. Jadi keseluruhannya cerpen ini menonjolkan kematangan tema, konflik dalaman serta persoalan kehidupan yang lebih dekat dengan realiti masyarakat selaras dengan ciri-ciri sastera dewasa. Yang seterusnya, sinopsis kisah kedua yang berjudul Munafik. Rahim tiba-tiba memberontak, menolak orang di sekelilingnya dan meminta dipanggil Rahim sahaja, bukan lagi Datuk, sambil menegaskan dia masih beragama Islam. Keadaannya yang semakin uzur memerlukan rawatan segera, namun segala usaha perubatan gagal dan kematiannya menggemparkan semua, terutama keluarganya. Dalam masa yang sama, isterinya, Datin Safiah, bermimpi melihat Rahim diseksa dengan dahsyat. Tubuhnya dimakan semut sedikit demi sedikit dan tulangnya menyatakan bahawa dia dihukum kerana bersifat munafik. Datin Safiah terjaga dalam ketakutan sebelum doktor mengesahkan bahawa Rahim telah meninggal dunia. Jadi jelas sinopsis ini memperlihatkan unsur sastera dewasa melalui pengangkatan tema kematian, keinsafan serta balasan terhadap perbuatan manusia. Watak Rahim di dalam cerpen ini mengalami konflik dalaman pada saat akhir ayat, terutamanya apabila identitinya sebagai Datuk mula runtuh. Dan mimpi Datin Safiah pula yang membawa unsur simbolik dan pengajaran moral yang mendalam tentang munafik tersebut, iaitu perbezaan antara kata dan perbuatan. Jadi selain itu, penggunaan gambaran seksaan juga menonjolkan kematangan tema serta realiti kehidupan yang menjadi ciri utama karya sastera dewasa. Jadi
Kedua-dua kisah ini membincangkan isu kehidupan serius dan memberi kesedaran serta pengajaran hidup. Jadi, kita beralih kepada kritikan. Terdapat 6 kritikan yang saya akan bentangkan sebentar lagi, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan serta kritikan penilaian. Jadi kita beralih kepada kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan yang bermaksud penyataan rasa kagum dan senang serta memuji terhadap karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Antara ciri-ciri kritikan sanjungan ialah berunsur pujian, memberi motivasi, berunsur penghormatan serta bersikap membina. Tujuan kritikan sanjungan ialah menghargai hasil karya atau usaha, iaitu memberi pengiktirafan terhadap kelebihan dan pencapaian seseorang. Kemudian meningkatkan motivasi, iaitu mendorong individu untuk terus berkarya atau berusaha dengan lebih baik. Kemudian membina keyakinan diri, iaitu menjadikan individu lebih yakin terhadap kemampuan dan bakat. Kemudian sasaran kritikan sanjungan ini adalah untuk pengarang atau penulis supaya mengiktiraf gaya bahasa, kreativiti ataupun mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya, masyarakat umum untuk menyemai budaya menghargai dan memuji usaha orang lain dalam kehidupan seharian. Karya masyarakat sangat bagus dan mempunyai daya tarikat yang mampu memikat hati para pembaca. Gaya penulisan yang ringan dan mudah membuat para pembaca tersentuh sehingga membuatkan pembaca ingin terus membaca dengan lebih lanjut. Jadi cerita pendek di dalam karya ini hanya berkisar tentang perasaan umum yang kebiasaannya orang umum alami. Oleh sebab itu, pembaca mudah untuk terima penulisan karya ini. Kita juga boleh membuat tanggapan bahawa watak-watak atau kisah yang dikarang ini merupakan kisah hidup yang kita alami sendiri. Hal ini jelas boleh dilihat dalam petikan daripada kisah ayah, iaitu persoalan Maria yang diberikan kepada ibunya berkaitan ayahnya. Pada suatu hari, Maria cuba bertanyakan sesuatu tentang ayahnya. "Mengapa, Maria? Bukankah ayahmu pulang setiap minggu?" "Tapi, Bu, mengapa ayah tidak pernah tinggal bermalam dengan kita?" Sungguh-sungguh nadanya. Tiba-tiba, Ibu Maria berasa gugup. Ia tidak menyangka ke situ pula soalan Maria. Untuk melindungkan perasaannya, ia pun berkata, "Ayahmu mencari rezeki untuk kita, Maria." Jadi, melalui dialog ini, menunjukkan emosi dan konflik tetapi secara halus. Dialog antara Maria dan ibunya ini disampaikan dengan ringkas, namun berjaya menimbulkan persoalan yang mendalam tentang hubungan kekeluargaan. Sikap ingin tahu Maria itu digambarkan dengan jujur dan realistik, manakala reaksi ibunya yang gagap itu menunjukkan adanya konflik tersembunyi yang tidak dinyatakan secara langsung. Jadi keupayaan penulis menggunakan dialog yang sederhana tetapi syarat makna menjadikan pembaca tertarik untuk memahami situasi sebenar yang berlaku. Selain itu, unsur emosi seperti kerinduan dan kekeliruan berjaya disampaikan dengan berkesan sekaligus menjadikan petikan ini menyentuh hati dan memberi kesan kepada pembaca. Beralih kepada kritikan sanjungan yang kedua, dialognya. "Rupanya ayah dan ibuku masih menyintai lagi. Cuma mereka tidak dapat hidup seperti suami isteri," kata hati Maria. Ia tahu kini bahawa ibunya tidak mahu mengizinkan Wahid, iaitu ayahnya, berkahwin lagi seorang. Supaya adil, ayahnya pun memilih jalan tengah dengan tidak menjadi suami kepada kedua-dua perempuan itu. Jadi petikan ini berjaya menonjolkan konflik dalaman dan realiti kehidupan yang kompleks dengan cara yang matang dan menyentuh perasaan. Penulis dengan baik menggambarkan kesedaran Maria terhadap hubungan ibu bapanya yang sudah renggang sekaligus memperlihatkan perkembangan pemikiran watak tersebut. Jadi ayat yang digunakan sangat ringkas tetapi syarat dengan makna, terutamanya dalam menggambarkan pengorbanan dan pilihan yang sukar dihadapi oleh ayahnya.
Selain itu, unsur emosi seperti kekeliruan, penerimaan dan keinsafan berjaya disampaikan secara halus tanpa perlu huraian yang panjang. Jadi, keupayaan penulis untuk mengangkat isu kekeluargaan dengan pendekatan yang realistik menjadikan petikan ini memberi kesan yang mendalam kepada pembaca serta mengundang empati terhadap watak-watak yang terlibat. Beralih pula kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran yang merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dengan ikhlas. Ia dilakukan untuk pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan dan kekurangan teks di dalam karya tersebut. Ciri-ciri kritikan teguran ialah berunsur nasihat, iaitu disampaikan dengan tujuan untuk membetulkan atau memperbaiki sesuatu kelemahan. Kemudian bahasa sopan tetapi tegas, iaitu teguran yang disampaikan dengan hormat namun maksudnya yang jelas. Kemudian mendorong perubahan, iaitu ada unsur cadangan atau saranan untuk penambahbaikan. Jadi seterusnya tujuan kritikan teguran ialah membetulkan kesilapan supaya kelemahan tidak berulang. Kemudian meningkatkan mutu karya sastera, iaitu teguran untuk membantu memperbaiki hasil kerja. Seterusnya mendidik menjadi lebih berkualiti, iaitu memberi panduan agar individu lebih peka terhadap kelemahan yang mereka lakukan. Jadi sasaran kritikan teguran adalah untuk pelajar supaya mereka sedar kelemahan dan memperbaikinya. Kemudian untuk pengarang atau penulis untuk memperbaiki gaya bahasa, isi atau teknik penulisan. Beralih kepada kritikan teguran, ayatnya berbunyi, berbagai alat moden bantu pesakit digunakan, tetapi Datuk belum juga respon. Dada Datuk ditumbuk-tumbuk untuk menggerakkan sistem pernafasannya. Jadi apa yang ditegur di sini ialah frasa alat moden bantu pesakit kurang gramatis dan penggunaan ayatnya yang agak janggal. Ayat tersebut boleh digantikan dengan alat bantuan pesakit moden atau alat moden untuk membantu pesakit supaya maksudnya lebih jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Ayat tersebut perlu ditambah baik kerana pembaca perlu berfikir seketika untuk memahami maksud ayat tersebut. Oleh itu, pemilihan dari segi pemilihan kata dan susunan ayat amat penting bagi penyampaian yang lebih tepat, kemas dan berkesan. Kita pergi kepada kritikan teguran yang seterusnya. Tengoklah sendiri dengan mata kepala awak pula. Patutkah kita membiarkan mereka membuat perhubungan secara haram? Cerpen ini mempunyai jalan cerita yang menarik, namun pemilihan topik hubungan secara haram kurang sesuai kerana memberi pengaruh yang kuat serta negatif terhadap pembaca. Walaupun karya ini jelas menunjukkan daya imajinasi penulis, tetapi sebaiknya tema yang diketengahkan perlu lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan salah faham ataupun menormalisasikan perkara yang bercanggah dengan nilai moral masyarakat. Jadi, penulis digalakkan untuk mengelakkan penggunaan topik yang berunsur negatif dan sebaliknya memilih tema yang lebih mendidik, membina serta mampu memberikan inspirasi positif kepada pembaca. Jadi dengan cara ini, karya bukan sahaja kekal menarik dari segi jalan cerita, tapi juga dapat berfungsi sebagai medium pendidikan dan pencerahan kepada khalayak. Kritikan yang ketiga pula ialah kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta mendapat unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan ini memberi unsur yang positif dan amat signifikan kepada para pembaca dan pengarang. Jadi ciri-ciri kritikan saranan ini adalah cadangan konkret, iaitu untuk kritikan untuk membentuk idea atau langkah yang boleh dilaksanakan. Kemudian nada membina, iaitu disampaikan secara positif, bukan sekadar menegur kelemahan penulis itu sahaja. Kemudian bahasa yang sopan, iaitu disampaikan dengan hormat agar mudah diterima.
Tujuan kritikan saranan ni adalah untuk meningkatkan mutu karya itu sendiri dengan memberi cadangan untuk memperbaiki hasil kerja ataupun karya. Kemudian untuk mendidik penulis supaya penulis lebih peka terhadap aspek yang boleh diperbaiki. Kemudian mewujudkan komunikasi dua hala untuk menggalakkan penulis mempertimbangkan pandangan orang lain juga. Jadi kritikan ini adalah untuk pelajar, penulis serta masyarakat umum. Kita pergi kepada huraian kritikan saranan bagi karya ini. Penulisan cerpen ini disarankan untuk tulis dengan lebih ringkas dan padat supaya mudah difahami pembaca dan mesej yang disampaikan lebih jelas. Oleh itu, penulis boleh tambah baik di beberapa tempat dan memilih kosakata yang tepat dan padat. Jadi dengan cara ini, karya dapat dihayati dengan lebih mendalam sekaligus mengekalkan minat pembaca dari awal hingga akhir. Kemudian, bahagian penutup cerpen ini perlu diperkukuh dan tambahkan sedikit elemen yang menarik supaya pembaca meletakkan perasaan terhadap cerita tersebut. Walaupun mempunyai jalan cerita yang mantap, tetapi jika penutup kurang mantap boleh menyebabkan mesej utama karya ini tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi sebagaimana yang kita boleh lihat di plot cerita penutup cerpen ini, kita beralih kepada kita boleh lihat di sini kritikan yang saya lakukan pada dialog. Dan ketika itu jugalah Dr. Adnan keluar dari bilik unit jagaan rapi, tunduk muram dan menggeleng-gelengkan kepalanya di hadapan semua yang menunggu. Datuk Rahim telah meninggal dunia. Jadi bahagian penutup cerpen ini dilihat kurang memberi kesan yang mendalam kerana hanya menekankan peristiwa kematian tanpa adanya unsur refleksi ataupun pengajaran yang boleh dihayati oleh pembaca. Walaupun adegan ini digambarkan sudah menyentuh emosi, tapi penutup yang begini masih terasa agak mendatar dan tidak meninggalkan impak yang kuat kepada pembaca. Jadi oleh itu penulis disarankan untuk memperkukuhkan bahagian penutup dengan menambahkan elemen dramatik ataupun renungan yang mampu mengikat emosi pembaca seperti gambaran perasaan ahli keluarga, mesej moral tentang kehidupan ataupun simbolik yang boleh memberi makna yang lebih luas. Dengan cara itu, karya ini bukan sahaja dapat menutup cerita dengan lebih berkesan tapi juga dapat memberikan pengalaman membaca yang lebih bermakna serta mendidik khalayak. Kemudian beralih kepada kritikan seterusnya iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses untuk mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Jadi ciri-ciri kritikan pendekatan ini ialah bersifat analitis, iaitu untuk menilai karya atau usaha berdasarkan teori, kaedah ataupun sudut pandang yang tertentu. Kemudian objektif dan sistematik, iaitu penilaian dibuat secara teratur, bukan sekadar pandangan peribadi sahaja. Kemudian fokus pada aspek tertentu. Seterusnya berlandaskan rujukan, iaitu kritikan ini perlu disokong oleh teori akademik ataupun prinsip-prinsip yang tertentu. Jadi tujuan kritikan pendekatan ini adalah untuk menganalisis karya secara mendalam supaya karya ini difahami dari sudut teori ataupun kaedah tertentu. Kemudian memberi perspektif yang baharu ataupun pandangan baharu iaitu dengan membuka ruang tafsiran yang lebih luas. Kemudian menghubungkan karya dan konteks yang menunjukkan kaitan karya dengan sejarah, budaya ataupun masyarakat. Jadi sasaran kritikan pendekatan ini adalah untuk penulis, pengkaji juga masyarakat umum. Jadi analisis kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan elemen-elemen pendekatan moral. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh pengkaji, akan diungkapkan aspek moral secara terperinci dan jelas. Jadi aspek moral yang dimasukkan ialah aspek moral baik yang terdiri daripada kesabaran, mampu kendalikan perasaan. Sebaliknya moral buruk yang dikaji terdiri daripada konflik.
Moral yang baik terdapat dalam cerpen Ayah ialah kesabaran dan tawakal, di mana Ibu Maria bertawakal dengan nasib rumah tangganya serta tetap bersabar dengan ujian yang diturunkan untuknya. Jadi kita boleh lihat di sini dialog yang saya ambil. Oh tidak Maria, tidak. Sekadar mengenangkan ayahmu. Benar katamu. Orang lain semua ada ayah di rumah, sedang kamu tidak. Oh Maria, Maria. Dan terus melekap tubuh anaknya serta meniteskan air mata. Jadi, apa yang kita nak kritik di sini ialah tidak semua orang memiliki sifat tawakal kuat. Mereka cuma nangis kerana memiliki sifat redha yang tinggi dalam diri. Perkara ini menunjukkan penulis mempunyai imajinasi yang dalam kerana dapat terus menusuk ke dalam perasaan para pembaca dengan meletakkan elemen kekeluargaan. Kritikan ini boleh dikategorikan sebagai pendekatan psikologi kerana meneliti emosi dan konflik dalaman watak. Keadaan yang menunjukkan pergolakan jiwa yang tidak stabil, memperlihatkan bagaimana kehidupan mempengaruhi mental dan emosi seseorang. Selain itu juga, pendekatan ini membantu pembaca memahami lapisan perasaan watak secara lebih dekat, lalu menimbulkan rasa empati serta penghayatan yang mendalam terhadap konflik yang dihadapi. Kemudian kita pergi kepada kritikan penganalisisan, yang merupakan kritikan yang bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah sastera. Ciri-ciri kritikan penganalisisan adalah menggunakan bukti dan hujah. Perlu disokong dengan fakta, contoh atau teori yang relevan. Kemudian, objektif dan sistematik iaitu penilaian dibuat secara teratur berasaskan analisis yang logik. Kemudian, meneliti unsur dalaman yang memfokuskan kepada struktur, tema, gaya bahasa ataupun mesej karya. Tujuan kritikan penganalisisan adalah untuk membongkar maksud yang tersembunyi supaya karya mudah difahami secara lebih mendalam. Kemudian meningkatkan kefahaman pembaca untuk melihat aspek yang penulis terlepas pandang. Kemudian menghubungkan teori dengan praktik iaitu menunjukkan bagaimana teori diaplikasikan dalam karya ataupun situasi. Sasaran untuk kritikan penganalisisan ini adalah untuk penulis, pengkaji ataupun masyarakat umum. Jadi menurut Hashim Awang 1998, cerpen tergolong ke dalam satu ragam kesusasteraan yang dinamakan cerita atau dalam bahasa Inggeris fiction. Cerita bermaksud cerita rekaan semata-mata yang diadakan oleh penulis. Analisis kajian ini akan membincangkan secara terperinci teknik penulisan yang digunakan oleh penulis karya masyarakat masyarakat ini. Jadi kita akan lihat satu persatu. Kita mulakan dengan kritikan bahagian bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang kompleks dan sukar difahami. Karya ini menggunakan struktur ayat yang harmonis, namun terdapat pembinaan ayat yang sedikit berbalik daripada struktur lazim. Dalam cerpen ini, gaya bahasa mempunyai nilai estetik dan indah, tetapi ada beberapa tempat pilihan gaya bahasa terlalu sarat sehingga mengganggu makna penceritaan dan kelancaran pembaca. Contoh yang kita boleh lihat ialah berdasarkan cerpen Kisah Munafik. Datin Safiah naik bingung. Ia merasakan terlalu letih menunggu itu, lantas terlena di kerusi panjang dengan 3 orang cucu bergantung pada kakinya. Jadi, dalam situasi ini terlalu banyak perkara yang sedang berlaku dalam satu masa dan dalam satu ayat tersebut itu sendiri. Perkara ini membingungkan para pembaca untuk memahami setiap satu situasi yang sedang berlaku. Jadi kita pergi lagi kepada kritikan untuk permulaan dan pengakhiran cerita. Jadi permulaan cerita ini agak perlahan yang menyebabkan pandangan pertama pembaca terlihat membosankan. Selain itu, watak-watak tidak diperkenalkan dengan baik. Seperti contoh, dalam cerpen Ayah, Ibu Maria tidak diberi nama pada awalnya dan mempunyai sedikit kekeliruan ketika membaca. Penulis terlalu sering menggunakan Ibu Maria. Seperti contoh dalam dialog di bawah, tiba-tiba Ibu Maria berasa gugup.
Jadi kemungkinannya ada pada pembaca terlepas perkataan ibu itu sendiri dan menganggap hanya Maria yang berasa gugup. Tapi bila dua kali baca, barulah pembaca mungkin terlihat perkataan ibu itu sendiri. Jadi adalah lebih baiknya jika penulis menggantikan Ibu Maria kepada nama sebenar Ibu Maria itu sendiri. Jadi kemudian pengakhiran cerita ini juga sedikit membosankan kerana tiada sebarang elemen luar biasa. Penutup yang digunakan sudah terlalu biasa digunakan dalam setiap cerpen. Ia lebih baik jika dibuat dengan pengakhiran yang belum biasa dikarang oleh mana-mana penulis, ataupun kita boleh katakan plot cerita yang berlainan daripada cerita-cerita yang pernah kita baca sebelum ini. Jadi seterusnya adalah berdasarkan jalan cerita. Cerpen ini menggunakan motif ayah sebagai tarikan utama. Namun jalan cerita yang sedikit rumit dan pilihan struktur bahasa yang kurang digemari menjadikan alur cerita ini jadi melewah. Jadi seperti yang diketahui, cerpen ini perlu cerita yang ringkas supaya mesej juga dapat disampaikan dengan berkesan. Jadi nama sahaja cerpen, jadi perlulah cerita pendek dan ringkas. Disebabkan cerpen ini terlalu menggunakan jalan cerita yang panjang dan melirik, membuatkan pembaca ada yang bosan ataupun kurang faham. Jadi watak ayah yang menjadi motif utama tidak dikembangkan secara mendalam dan cerita berkenaan ayah terlalu kurang. Ia sekadar latar belakang yang ringkas tanpa sebarang konflik. Perkara ini membuatkan pembaca kurang simpati terhadap alur penceritaan. Jadi seperti sinopsis yang saya bacakan di hadapan tadi, judul karya yang cerpen yang berjudul Ayah tadi tu, dia hanya menceritakan tentang perjalanan Maria, bukan berkenaan ayahnya. Perkara ini dikatakan kerana judul ayah itu akan membuat tarikan kepada penonton bahawa cerita itu sendiri adalah cerita utama tentang ayah. Tapi apabila sudah dibaca, ianya menjadi sebaliknya, iaitu cerita berkenaan anaknya yang kehilangan ayah. Jadi kita pergi kepada kritikan yang terakhir, iaitu kritikan penilaian. Pengkritik melihat adakah sebuah karya tersebut bermutu ataupun sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil dan seksama serta dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Jadi ciri-ciri kritikan penilaian adalah bersifat objektif dan adil, kemudian menggunakan ukuran mutu. Iaitu ada standard ataupun garis panduan yang dijadikan sebagai asas penilaian. Kemudian seimbang antara pujian dan teguran, iaitu tidak terlalu memuji ataupun mengecam tetapi menilai secara rasional. Kemudian tujuan kritikan penilaian adalah untuk menentukan nilai karya, supaya lebih jelas kedudukan karya dari segi mutu dan juga sumbangan yang diberikan. Kemudian memberi gambaran secara menyeluruh. Kemudian meningkatkan mutu karya itu sendiri, iaitu penilaian membantu pengarang atau penulis memperbaiki hasil kerja. Jadi sasaran kritikan penilaian ini adalah untuk penulis, pengkaji dan masyarakat umum. Jadi karya masyarakat masyarakat ini menampilkan sebuah kehidupan seharian rakyat dengan mengetengahkan pelbagai isu sosial yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Selain itu, karya ini juga turut mengisahkan konflik antara watak serta memperlihatkan kepelbagaian emosi seperti marah, kecewa dan harapan. Sekaligus menjadikan penceritaan ini lebih hidup dan dekat dengan realiti kehidupan kita sebagai pembaca. Jadi setiap watak yang digambarkan ni dengan jelas melalui peranan dan konflik yang dihadapi, sekaligus memperlihatkan juga kekuatan karya ini dari segi perwatakan.
Tambahan pula, nilai moral yang ditunjukkan seperti tanggungjawab, kejujuran dan kesedaran sosial mampu memberi kesan yang positif serta pengajaran kepada pembaca. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam karya ini. Antaranya ialah jalan cerita yang agak rumit dan kurang tersusun yang menyebabkan pembaca sukar mengikuti perkembangan plot dengan lancar. Jadi selain itu, penggunaan bahasa yang berbelit dan terlalu kompleks menjadikan alur penceritaan kelihatan meleweh serta mengurangkan keberkesanan untuk penyampaian mesej. Jadi secara keseluruhannya, apa yang saya boleh katakan, karya ini masih mempunyai kekuatan tersendiri dalam menggambarkan realiti kehidupan masyarakat serta menyampaikan nilai-nilai unik. Meskipun terdapat kelemahan daripada struktur plot ataupun jalan cerita, gaya bahasa, tapi karya ini tetap relevan dan dapat memberi kesedaran kepada pembaca tentang isu-isu sosial yang berlaku dalam kehidupan seharian kita pada hari ini. Jadi sudah sampai di penghujung. Ini adalah rujukan saya. Yang pertama adalah rujukan buku Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, dan yang kedua adalah rujukan buku karya saya sendiri, karya yang saya pilih. Jadi sudah berakhir pembentangan saya pada hari ini. Jadi terima kasih kerana sudi menonton apa yang saya bentangkan pada hari ini. Terima kasih.